kereta jazz. Penuh. Baik dia jazz. Aku tak mampu sana jalan ni. Orang buta dah kena jalan daripada gelap-gelapan. Sekarang pukul 6.55. 7. Orang semua Nanti jalan rumah aku, rumah aku kan. wah. Mana bas kita orang? Hai, akhirnya kita orang Dah dapat naik bas. Dari mana tu? Tak tahu guys. Sudah penuh. Di sini. Masa lagi tak sampai. Tapi dah dekat Putrajaya. Tapi dia tak sampai lagi. Cantik aku kan? Aku lebih cantik. Sebab ni vlog aku, so aku cantik. Kalau nak cantik guna vlog sendiri. Cerita. Apa yang nak pegang? Brothers? Yes. Pegang. Kita dah tak nak pegang bendera tu. So kita cakap brothers pegang. Sebab bendera tu ada 10 je. Brothers. Lintas jalan. Kita boleh depan tau. Kita jalan daripada depan. Dekat belakang. Okay, shot. Hello everyone. We are at international booth Forum. I don't know. country. We have Australia. Okay, action dulu, action. We have a branch campus here Oh. inside the UM. We have partnership with the University of Malaya. Yeah, we established last September. This is the second year. We really want more the Malaysian students. So now we. Now we're going to France. Bonjour. Pearl. Pearl. Yes. Easy. Yes. I'm recording. Everyone. Yeah, have fun. Enjoy. Are you guys students? Yeah. Yes. students. In which English language. English language? Okay, nice, fantastic. Sedap. Now we move. Belakang tak masuk kaki dia. Memang ada sebelah situ. Dia tengok dalam otak main salah dah. And now you are focusing. What are you thinking in the brain? I don't know. I'm just nervous actually. Boleh tengok sini. Ya. Mata pandang kamera sini. Bunyi apa yang bising-bising tu? Jom, let's go, tengok. Jumpa Syarif. Aku jumpa abang aku tadi. Abang kau? Dia datang pakai taksi. Wah. Ada abang aku tadi. Dia belanja tak? Dia bawa plastik roti. Kita orang kan nasib baik Tengah kita tak pakai lapar ni. apa-apa baju yang berkaitan dengan UNA. So kita orang nampak macam Orang tu macam
Apa kerja ke? Orang Bukan. kali macam dapat. So sekarang kita orang dapat RM10 tadi. So Yeah. sekarang nak pergi makanan. Beli donat. Donat. Tapi aku lapar weh, lapar nasi. Makanan savory. Kan, betul. Is that AI? Alah, khawarij mi. mengikut sesuatu tempat dan indri astronomi. Mencerak bintang. Ada orang. Ada Gambar. Boleh ada orang ke? Ada. Tak ada dancer ke tu. Jalan ni cantik sebab dia bandar yang dirancang. Betul? Bapak tengah sini. Dalam kek. Nampak tak yang hijau tu semua? Macam. Tu kita gunakan bukan macam. Ulam raja. Rasa. Oh ni ada yang panas dan sejuk. Saya boleh try. So, Sedap. ulam raja ni salah satu daripada superfood. Superfood in what sense? Dalam dunia ni ada beberapa benda makanan yang kita jadikan sebagai superfood. Yang mana bila kita makan dia banyak nutrisi, dan juga beberapa benda yang tinggi lah. Hanya dia lah. Tapi salah satu yang ada kat dalam negara kita ulam raja. Benda yang you makan ni sedap. Masih dia jadikan. Sekarang kita nak beli roti bakar kat sana tu. Sorry nak susah. Aku tengoklah besar. ASMR. Penuh orang penat nak balik. Okay, ada light atas muka. Ramai. Tapi nak balik. Tolong lah nak balik. Tolong lah. Nak balik. Penat weh, nak tidur. Yang bodoh lighting. Tak muka sana tak ada. Muka aku ni lah. Kena dia tak ada dia sebab Aku bukan ada. Boleh kat sikit, comel kat sikit. Mungkin. Tak tenaga. Hai. Masalah dah hampir mam. Fashion kita. As was mentioned in the opening remarks, it's creating these opportunities for people to connect locally in whatever form they may be. So Dekat Putrajaya kat ni tiba-tiba Madam Ina call. Sekarang tengah selesai. Tak tahu nak pergi ke level G macam mana. Tak boleh berjumpa. Sana. Dah sampai luar. Nak tengok gambar dulu di UAE. Guys, aku berada di bawah lindungan Kak Syaz. Korang dah ada lah pasal. Di bawah bayangan Kak Syaz. Ya, di bawah bayangan Kak Syaz. Panas. Bas tak dapat sampai pun lagi. Masih tak sampai. Weh, ada orang sejam dah tunggu. Tak dapat sampai pun lagi. Setelah 2 jam baru dapat naik bas. So turun je daripada bas balik ke UAE. Kita orang tak terus masuk bilik. Dekat Sukiya. Lapar.